Orang cakap BMW ni banyak makan wang. Betul ke? Saya ada sebuah E46, umur dah 20 tahun lebih tapi nampak macam baru. Semua part dia saya dah restore. Berapa kos nak restore kereta umur 20 tahun ni? Jom saya breakdown. Absorber dengan mounting RM3,200, brake pad dan juga rotor RM1,200, tayar PS5 4 ketul RM3,200, fuel pump dan juga sensor RM690, bateri Century AGM DIN 70L RM865. Total investment untuk kereta ni adalah RM9,155. Pada semua part yang saya dah tukar ni, benda yang orang paling ambil ringan adalah dia punya bateri. Enjin 3000cc, kereta umur dah 20 tahun, tak bolehlah pakai bateri yang biasa-biasa. Kereta ni saya buat weekend car, naik genting, kadang-kadang balik kampung. Kalau tiba-tiba habis bateri, tak boleh start langsung, semua plan tergendala. Untuk model kereta saya ni, saya pakai Century XL. Dia punya kod adalah DIN 70L. Untuk bateri biasa, bateri yang standard, dia boleh tahan 3,200 cycle. Untuk Century XL ni, dia ada AGT teknologi, boleh capai 5,935 cycle. Ada piawaian sirip. Current vibration lebih baik untuk kereta yang umur 20 tahun. Tahan panas dan tak berkarat. Walaupun lama saya tak start. Itu yang buatkan Century AGT ni boleh tahan 5,900 cycle. Total up semua cost untuk rebate balik kereta lama ni nampak macam besar. Tapi okey, relax. Kali tu je investment dia. Pas dah tukar semua benda ni, kereta saya boleh jalan 7 ke 8 tahun lagi, no problem. Semua kereta kena keluarkan kos, tapi korang kena tahulah apa barang yang kita patut tukar. Pakai parts yang berkualiti, dan untuk bateri pula, pakai bateri Century.